Ini dia geng, Proton X50 Flagship tahun 2025. Masih baru, very sporty, memang cantik. Aku boleh kata kereta ni memang berbaloi dengan setiap sen yang korang spend. Sebab apa? Jom aku akan cerita apa yang aku suka dan apa yang aku tak suka pasal Proton X50 Flagship tahun 2025. Let's go. Okay, sebelum aku start, nak buat disclaimer sikit. Aku ni bukan seorang pakar otomotif. Aku hanya review Proton X50 Flagship ni dari pandangan seorang pengguna dan aku dapat guna kereta ni selama 6 hari. Jadi aku akan cuba sehabis baik untuk beritahu korang apa yang best, apa yang tak best dari perspektif seorang pengguna. So, untuk mana-mana korang yang pakai benda alah ni, magnetic phone holder, aku ada berita yang kurang baik sikit untuk korang. Nanti aku akan cerita. Okay, kita mulakan video dengan benda yang aku suka dulu. First is definitely the design. Aku first time tengok design X50 ni, memang aku rasa aku terus jatuh cinta. Aku memang sangat suka dengan dia punya sportier design. Kalau compare kan to the last generation kan. Tengoklah dengan dia punya grill yang besar ni, sebab sekarang kan memang trend kereta dengan grill besar semua. Jadi Proton pun dia rasa mungkin dia tak nak ketinggalan dari segi the grill game ni. Jadi dia pun bagi grill yang besar. Kalau tengok yang sebelum ni tak ada grill pun, macam mungkin kat bawah sikit je. Lepas tu dekat sini pun dia ada macam corak dia pun berbeza. Katanya diinspirasikan daripada batik untuk menunjukkan kita punya Malaysia punya heritage. Lampu pun dah makin nipis, makin kecil. Sekarang ni diorang pakai full LED technology ya. Very sporty, very up to date I would say. Next is the tayar. Tayar yang datang dengan X50 Flagship ni dia bagi Continental Ultra Contact UC6. Ni bukan tayar cikai-cikai ya. Brand Continental lah. Memang baik punya tayar. Lepas tu size is 18/215/55. Cukup tebal, cukup lebar, memang sedap untuk kau bawa hari-hari. Siap dapat brake caliper. Kalau merah lagi tu, memang nice. Ni antara design yang paling cantik sekali dekat Proton X50 tahun 2025 is the back. Sebab kau tanyalah mana-mana orang pun, semua pun suka dengan dia punya design belakang, dengan dia punya lampu yang sharp. Lepas tu ada LED dengan LED strip all the way dari kiri sampai kanan. Any angles pun X50 ni memang cantik. Yang bestnya dapat twin exhaust pipe dekat dua-dua side. Sini dua, sini pun dua. And for your info, ini semua real exhaust pipe je, bukannya fake exhaust pipe. Sebab ada orang yang memang very particular bila ada fake exhaust pipe, diorang akan complain. Diorang cakap apa ni fake exhaust pipe kan. Untuk X50 ni dia bagi real exhaust pipe ada 4. Just for your info lah. Yang ni pun agak nice sebab dia bagi double lah. Ni ramai orang tak perasan. Dia sebenarnya ada double spoiler. Satu dekat atas ni, satu dekat bawah. Dengan lampu brake dekat tengah ni. And then daripada tepi pun bentuk memang cantik. Memang nampak sporty macam kereta Batman. Yang ni pun best. Yang tak ada dekat X50 Flagship yang lama. Iaitu power boot atau power tailgate. Tekan je, dia akan buka automatic. Lepas tu, tekan lagi sekali. Semuanya auto, senang. Lepas tu dalam boot ni kau boleh angkat, ada tempat untuk letak barang-barang. Lepas tu dekat bawah ni kau akan dapat space saver, spare tire. Mungkin ada yang tertanya-tanya, bang, kick function tak ada ke? Kita try ya. 1, 2, 3. Kick function tak ada. Kau just boleh tekan pakai button je. Ni pun antara benda yang best, atau aku je kot yang rasa best. Tekan untuk buka. Nice kan? Lepas tu bila kau buka dia punya benda alah ni, boleh gantung. Kan kemas. Macam ni lah nice. Tapi kau kena make sure kereta kau unlock dulu, baru kau boleh tekan dan buka. Nampak tak? Auto lock and auto unlock door. Kau just jalan jauh daripada kereta, dia akan lock sendiri. Kau patah balik ke kereta, dia akan unlock sendiri. Senang, kunci letak dalam poket, tak payah sentuh pun, settle semua. Yang lagi best, side driver ada. Nampak tu? Passenger side pun boleh buat auto unlock dengan auto lock. Memang best. Ini dia upgrade yang paling best dan paling signifikan sekali untuk X50
tahun 2025. Sekarang ni dah dapat enjin 4 silinder guys. Sebelum ni ramai orang komplain enjin 3 silinder tak cukup power lah, tak cukup balance lah. So Proton sangat mendengar komplain daripada customer-customer, dia bagi enjin baru 4 silinder. Barulah balance, barulah lebih senyap, barulah lebih stabil. Enjin baru ni dapat generate 181 horsepower dan 290 Nm of torque. 290 Nm of torque. Banyak tu. Kalau compare yang sebelum ni dapat generate 255 Nm of torque dan sekarang ni 290. Upgrade 35 Nm of torque. Memang banyak. Dari segi horsepower pula, yang lama 177, yang baru ni 181. Still an upgrade. Jadi sebab tu aku rasa ini adalah upgrade yang paling penting dan paling signifikan sekali untuk model X50 terbaru ni. Good job Proton. Alright, jom kita cerita pasal dalam pula sebab kat luar panas. Okay, X50 ni bila kau masuk je memang kau dapat rasalah dia punya plush, dia punya luxury, dia punya kemewahan tu. Walaupun harga dia macam tak berapa mahal sangat, tak berapa premium sangat, tapi dalam je, I mean just look at this man, dengan color red burgundy dia ni, dengan clean minimalistic look. Ada tempat letak phone je, dengan ada a few button sikit, tempat letak cup, dengan satu box. Box ni boleh tahan besar jugalah. Memang clean, memang minimalistic. Even dia punya gear pun dia dah letak dekat sini dah. Sekejap aku cerita pasal dia punya gear ni. Dari segi headroom dengan legroom macam mana pula? Okey ke? Nampak? Aku ni 185 cm. Aku ni memang agak tinggi. And this is my driving position tau. And untuk orang 185 drive dengan 185 cm duduk belakang pun still ada ruang. Jadi memang tak ada masalah. Kaki ada benda menghalang sikit, jadi kaki boleh masuk sampai sini saja. Tapi still okey. Headroom pun okey untuk orang tinggi macam aku. Jadi untuk average Malaysians memang tak ada masalah lah dari segi headroom dengan legroom. Lepas tu kat belakang ni dia punya bawah ni pun agak flat. Very nice. Lepas tu ada dua aircon vents. Jadi selesa lah sikit untuk penumpang belakang. Ada aircon, sejuk lah sikit kan. Legroom okey, headroom okey, seat pun selesa. Lepas tu yang bestnya, dia punya headrest ni tiga-tiga boleh adjust. Nampak? Ni boleh naik, ni pun boleh naik, ni pun boleh naik. Yang ni boleh turunkan lah macam biasa. Ada dua cup holder. Memang selesa dia tempat letak tangan. Bestnya duduk belakang ni. Proton, terima kasih banyak-banyak sebab bagi function power window untuk ke-4 tingkap je dalam X50 ni. X50 flagship lah. Bila tekan, semua akan turun sendiri, automatik. Dan bila kita songket, semuanya akan naik secara automatik. Kan senang macam tu. Tapi aku faham ada certain parents yang mungkin concern pasal safety, especially bila anak-anak kat belakang kan. Jadi takut anak-anak main tingkap ke apa semua. Jadi bila auto ni, bila tingkap tu tutup laju sangat, takutlah anak tu tersepit tangan ke apa, tersepit kepala ke apa semua. Aku faham parents punya concern. And then aku check dalam sistem settings pun macam tak boleh nak disable benda ni. Jadi untuk parents di luar sana, just be mindful sikit lah. Tapi macam aku tak ada masalah dengan function ni. Dalam X50 flagship 2025 ni, dia dah macam Mercedes tau. Sebab dia punya gear dekat sini. Serius, level-level Mercedes. Tengok, kalau nak jalan, just macam biasalah. Nak masuk gear kena tekan brake kan. Tekan brake, D, drive. Lepas tu ini dia punya P tu, P. Itu terus jalan. Lepas tu, kalau kau dah parking ke apa semua, kau just tekan sini je. Settle mat, senang gila. Sebab aku pernah komplain tau pasal S70 punya kereta. S70 dia punya tu macam lembab sikit, kena gluk-gluk. Satu gluk-gluk, baru kau boleh jalan. Lepas tu kalau kau nak reverse pun macam gluk-gluk. Lepas tu gluk-gluk, dia lembab. Macam ni, dia it works just the same. Dia macam gear dekat tengah ni juga, cuma dia letak dekat sini, sama je, tak ada beza. Tapi ada juga orang yang tanya, takkanlah masa katalah kalau kita tengah jalan kan, lepas tu tiba-tiba kita nak masuk signal, tapi kita tersalah. Kita salah guna yang ni pula. Tapi jangan risau sebab ini sistem canggih punya kalau kau masuk gear D pun, katalah kau tengah drive, tengah D, lepas tu kau tertolak ke R kan, dia takkan pergi ke gear reverse terus sebab dia sangat bijak. Lagi satu yang nice-nya pasal gear ni is the screen dekat depan ni. Sekarang kereta kalau berhenti, kereta macam tu. Ini kereta tengah berhenti. Jadi bila kita masuk D, dia akan view kereta dari belakang.
Kalau kau masuk reverse, view dari atas. Jadi katalah kau tak sure kan gear apa kau masuk kan. Kau tengok kereta dari belakang, jadi kau tahu, okay, aku dah masuk gear D. Kalau gambar kereta dari atas, maksudnya, oh itu gear R. Kalau kereta gambar macam ni, tak bergerak ni, saya ingat ni, maksudnya, oh kau tak masuk gear pun lagi. Very very nice little touch by Proton. Okay, yang ni pun nice. Electric adjustment seat, tapi untuk driver je lah. Untuk passenger memang tak ada. Tapi okey lah. Untuk yang ada anak-anak kecil, ni mesti dia orang suka. Kan bro? Buka satu layer, dapat panoramic sunroof. Lepas tu, boleh buka lagi satu. Yang ni budak-budak confirm suka, sama dengan anak aku, dengan anak-anak buah aku. Hari tu diorang semua panjat dekat sini, keluarkan kepala, sambil nyanyi lagu balik kampung. Memang best. Ada physical button macam ni untuk buka sunroof, memang nice. Sebab sebelum ni aku review S70, S70 tak ada physical button tau. Dia semua kena pakai screen saja. So physical button memang nice. Ini antara benda yang aku tak pernah tengok dekat kereta-kereta lain. Even aku tengok review lain pun cakap benda ni macam agak niche, agak baru tau, agak unik dekat Proton X50 ni. Ini dia, sun visor. Jadi selalunya kan kalau kau drive silau kan, kau buka the whole thing kan. Lepas tu nanti kau tak nampak, atau kau kena macam naik-naik sikit kan, untuk macam nak bagi nampak apa yang kau tengok dekat depan. Tapi ada certain block matahari. Tapi untuk ni, dia bagi sun visor ni, kau boleh just buka je, dia terus block matahari, terus kau boleh nampak depan. Jadi kau drive pun memang tak mengganggu langsung. Memang best. Aku tak pernah tengok benda ni dekat kereta-kereta lain. Very very nice. Benda ni bukan driver side je ada, passenger pun ada Mat. Nampak? Cermin pun dia bagi siap lampu, both passenger and also driver. Speaking about tahan silau, tadi aku dah cakap pasal sun visor. Sekarang ni aku nak cakap pasal electrochromic rear view mirror. Susah nak sebut electrochromic. So apa maksud dia? Maksud dia bila malam kau drive kan, kau nampak lampu-lampu kereta dekat belakang tu semua akan bertukar color hijau. Dia macam ada night vision tau. Jadi kau sebagai pemandu, bila kau tengok dia memang obvious tau. Kau tengok dekat sini lampu semua color hijau. Bila kau tengok side mirror, semuanya color kuning. Jadi kau sebagai driver, bila rear view mirror kau ni tak silau, dia sangat membantu memberi keselesaan kepada pemandu bila drive waktu malam. Tak silau, memang best. Ini feature yang paling underrated sekali untuk X50 flagship ni. Aku tak tahu lah pasal orang lain pakai ke tak, tapi aku memang hari-hari pakai. Aku 6 hari pakai kereta ni, hari-hari aku pakai, berkali-kali aku pakai. Function apa? Auto parking. Macam ni lah, aku tengah cari parking kan. Just buka 360 camera, lepas tu tekan P. Okay, looking for a parking spot. Nampak tu. Okay, dia dah jumpa parking kan. Nampak yang hijau tu. Kau tekan brake, stop, hold the brake, tekan start, and then it will do the rest for you. Tengok, aku tak payah pegang apa-apa, tak payah tekan apa-apa pun. Macam kalau X50 flagship yang lama sebelum ni, dia ada button dekat situ. And button tu kau kena sentiasa tekan je sampai dia habis parking. Tapi untuk X50 baru ni, flagship yang tahun 2025 ni, tak ada weh, semuanya on screen. Kau tekan start, semua dia buat sendiri. Kau tak payah nak hold button lama-lama, tak payah nak buat apa-apa. Lepas je. Aku punyalah confident dengan feature ni sampai setiap kali parking aku memang tak tengok. Walaupun ada kereta kiri kanan, aku memang tak tengok. Sebab I really trust the system and memang precise, memang tak akan langgar kereta sebelah. Nice kan? Lepas tu yang bestnya pasal auto parking ni, bila kau tekan ni tengok, kau boleh select a parking space lah. Katalah kat kedai tu angle parking ke, jadi kau boleh pilih angle parking. Lepas tu macam tadi aku punya tadi perpendicular parking. Kalau side parking, parallel parking pun boleh. Lepas tu katalah kau tengok, alamak kenapa belah kanan kau nak movekan belah kiri pun boleh. Macam ni, perpendicular parking, kau rasa nak parking kat situ kau pilih. Okay, katalah kau dah pilih, lepas tu please stop and hold the brakes. Kau hold the brakes, lepas tu kau start je terus. Dia akan buatkan untuk engkau. Kau tak payah fikir apa-apa pun. Tapi make sure bila kau nak pakai auto parking ni, make sure tak adalah, bukanlah dekat jalan yang busy, macam jalan kosong macam ni boleh lah. Macam kalau kata kau dekat apartment ke kan, kau dekat kondo kau ke, tak ada tak busy sangat, tak ada kereta lalu lalang, then okay. Kalau macam ada kereta yang tengah tunggu kau kat belakang ke, itu kau parking sendiri lah. Sebab benda ni agak slow lah. Hari tu aku buat, ada sekali hari tu aku buat ada kereta tunggu dekat belakang kan. Lepas tu bila aku dah reverse,
dia bagi panas, dia panas lag gila dia macam pandang je aku macam tu. Mungkin dalam hati dia kata, apa benda lah parking lembab sangat. Kau dah lah jantan patut bawa kereta laju lah sikit kan, tapi ni lembab. Dia panas lag dia tak tahu aku pakai auto parking, kereta dia tak ada. Untuk X50 flagship tahun 2025 ni, yang voice command High Proton tu dah ada dalam bahasa Melayu tau. Dan nama dia Aisyah. Tapi macam mana kau nak pakai Aisyah ni? Sebab by default dia kena dalam bahasa Inggeris tau. Jadi voice command, arahan apa semua kau pergi dalam bahasa Inggeris. Macam mana nak tukar dalam bahasa Melayu? Kau kena pergi settings, kau kena pergi appearance, lepas tu language ni, kau tukar dulu bahasa Melayu, confirm. Bila dah tukar bahasa Melayu, kau pergi VR. Kau tengok tu, Aisyah. Ni kau on lah. Tapi still kau kena cakap High Proton. Cuma command kau tu boleh dalam bahasa Melayu. Okay, kita try High Proton, tolong bukakan tingkap pemandu. Nampak? Tolong bukakan semua tingkap lah. Tolong tutup semua tingkap. Not bad lah. Memang boleh pakai bahasa Melayu. And then bahasa kita pun agak casual. Tak payah nak skema-skema sangat. Very nice Aisyah. Lagi satu upgrade yang sangat penting untuk X50 flagship 2025 ni is Android Auto dan Apple CarPlay dua-dua wireless. Okay, bila cakap pasal driving feel untuk Proton X50 baru ni, aku rasa bawa X50 ni, walaupun dia SUV, tapi dia rasa macam bawa kereta. Bila kau bawa tu, dia body roll dia macam tak teruk sangat. Lepas tu dia tak rasa macam membuai-buai. Pada aku dia punya suspension ni memang nice, memang firm. Dia bukan firm yang solid, yang memang keras tau. Tapi firm yang memang sedap lah untuk bawa. Macam kalau dekat Bonggol lah contohnya, aku tak payah nak brake beria sangat. Tak payah nak slow sangat dekat Bonggol. I can just confidently jalan dekat Bonggol tanpa aku perlu slow sangat. Macam kalau aku bawa Saga, aku memang kena betul-betul slow. Lepas tu naik Bonggol kan. Sebab kalau laju sikit, dia aku rasa macam, you know that feeling lah. Bila rasa tercampak naik Bonggol tu kan. Tapi untuk S50 ni, kau tak rasa tercampak langsung. Bila jalan dekat Bonggol tu, dia akan naik. Lepas tu dia akan plant balik kereta ni. And then kau boleh terus jalan tanpa kau ada rasa macam hilang kawalan ke, kau rasa macam kereta ni membuai-buai ke. Tak ada. Dia memang firm, dia memang solid, memang nice. Lagi satu improvement yang aku perasan, S50 baru ni, bila kau bawa laju-laju 1.3 ke 1.4 kan, wind noise tu dah very minimal. Ada sikit bunyi wind noise tu, ada bunyi sikit lah. Very minimal. Tapi itu pun sebab kau dah drive 140, 150. So pada aku itu okay, boleh terima. Tak macam S50 lama. Kalau S50 lama kau drive 100, walaupun 100 atau 110, kau dah boleh dengar lah dia punya wind noise kat sini. So itu lagi satu improvement dari segi refinement lah yang Proton dah buat untuk X50 baru ni. So itu satu benda yang aku memang boleh puji for Proton. Fuel consumption pula macam mana? Untuk X50 baru ni, aku pakai selama 6 hari. 6 hari aku travel Masa Maju lah, Cyberjaya lah, PD lah, apa semua. Macam-macam tempat juga aku pergi. Aku dapat averaging 8.1 liter per 100 km. Dari segi fuel consumption dia agak jimat lah. Aku rasa yang baru ni, Proton claim dia lebih jimat minyak daripada versi yang lama. Jadi from my observation, 8.1 liter per 100 km tu is quite a good number for an SUV. Dari segi design dengan luaran, tak ada banyak benda yang aku nak komplain. Tapi obviously yang ni memang agak turn off lah. Aku tak pasti macam mana Proton boleh buat keputusan, boleh buat decision untuk letak benda ala fake plastik ni dekat sini. So dia mencacatkan the overall looks of Proton S50 tau. Daripada nampak sporty, nampak modern kan, tiba-tiba benda ni macam mencacatkan rupa S50 ni sebab it's really fake and it's plastic. And benda ni tak perlu pun ada dekat sini. Ada bukan satu ya, ada dua. Belah sini dengan belah sana. Lepas tu wing Batman ni, kenapa ada S ni? S ni apa? Sport ke? Sporty ke? Tak tahu. Macam nobody knows what this S is. Kalau ini variant standard, so orang akan faham lah S ni is for standard. Tapi this is flagship. And then kalau letak S dekat sini, S ni apa sebenarnya Proton? Please tell us. Macam aku cakap, aku tak ada banyak benda nak komplain. Yang ni pun aku saja je masukkan dalam video. So dia punya turn indicator ni dia bukan sequential.
Selalunya kereta-kereta macam kereta-kereta China kan, harga-harga macam ni kau dah boleh dapat dah that sequential signal tu orang panggil. Orang panggil apa sequential turning lights, tak tahulah, aku pun lupa. Tapi you know what I mean? The sequential lah, yang macam lampu beralun tu. Lampu beralun tu. So untuk X50 baru ni, dia tak ada sequential light. Untuk kebanyakan orang, ini mungkin bukan satu masalah. Tapi untuk aku, benda ni masalah. Sebab tinggi aku 185 cm. Jadi kalau aku nak access barang-barang, aku memang kena tunduk. Jadi bila aku dah tunduk tu, aku tak boleh nak terus bangun. Sebab nanti aku akan terlanggar benda alah ni. So aku harap future X50 benda ni boleh naik tinggi sikit kot. Untuk orang-orang tinggi macam aku ni, senanglah sikit nak access barang kan. Tak adalah nak tergantuk-gantuk, betul tak? Dari segi boot space, pada aku agak limited. Sebab boot space dia 330 liter sahaja. Aku yang bawa Proton Saga ni pun, Proton Saga tu bukanlah kereta besar, tapi dia punya boot still lagi besar daripada X50. Proton Saga boleh bagi 420 liter je boot space. X50 330 liter je. So 90 liter kurang daripada Proton Saga. Jadi untuk orang yang ada kereta yang lebih besar atau boot space yang lebih besar, and they consider nak beli X50 ni, bila tengok boot space 330 liter kan, it could be a deal breaker for them lah. Sebab memang agak sempit untuk family kecil macam aku ada je seorang anak je, mungkin tak ada masalah. Sebab aku pergi PD hari tu pun memang muat je barang-barang, banyak lagi space. Tapi untuk orang yang mungkin ada 3 anak ke 4 anak kan, mungkin diorang akan consider kereta lain lah kot. Sebab boot space ni benda yang penting juga kan untuk kita Malaysians. Jadi 330 liter tu bukan tak cukup, tapi agak limited. Okay, untuk dalam pula ada a few things jugalah yang aku macam tak berapa suka. Bukanlah tak suka, tapi it could be better lah. Okay, untuk Proton X50 Flagship 2025 ni, dia ada 4 driving mode. Ada 4 driving mode: Sport, Eco, Comfort and Adaptive. Tapi dia by default memang adaptive tau. Katalah kau tukar comfort sekali pun kan, kau tukar comfort, lepas tu nanti bila kau mati engine, kau buka balik engine, dia akan pergi balik ke adaptive. Lepas tu kau kena tukar balik kepada comfort. So dia by default dia adaptive. Aku tak pasti sama ada adaptive lagi bagus ke, comfort lagi bagus ke, tapi aku rasa benda ni sepatutnya dia kena bagi kuasa lah untuk pemandu untuk pilih apa driving mode yang dia nak. And bila dia dah pilih comfort contohnya kan, benda tu perlu dikekalkan. Lagi satu benda yang dia change by default is Intelligent Cruise Control. Tengok kalau kau pergi setting, tengok Intelligent Cruise Control ni memang by default. Bila kau dah tukar ke Adaptive Cruise Control, bila kau mati engine, dia akan tukar balik kepada Intelligent Cruise Control. Aku tak suka Intelligent Cruise Control ni, di mana dia ada steering intervention tau. Jadi dia akan macam, steering ni akan macam kawal sendiri, tak nak bagi keluar daripada kita punya lane lah. Aku tak suka sebab pada aku benda tu macam intrusif. And then kalau kau buat Intelligent Cruise Control sekalipun, tangan kau tetap kena ada dekat steering. Sebab kalau tidak nanti alarm dia akan berbunyi. Jadi dia dah ada steering intervention, lepas tu kau pegang lagi steering. Jadi tiba-tiba macam katalah kau tengah macam ni kan, tiba-tiba steering tu macam bergerak sendiri. So kadang-kadang kau rasa macam kau berlawan dengan steering. Jadi pada aku Adaptive Cruise Control ni lagi nice, di mana kau boleh just cruise along the highway tanpa tekan minyak. And then at the same time kau boleh just control steering ikut suka kau. Proton, kenapalah kau buat control aircon control ni dalam skrin? Okay, the thing is kau dah bagi physical button untuk on off aircon. Okey lah, fine, kau boleh on aircon dekat sini kan. Tapi bila kau nak adjust semua benda kena pakai skrin. Okey, memanglah dekat bawah memang agak senang sebenarnya untuk access aircon setting ni. Cuma yalah, kalau ada physical button kan lagi nice. It's just a dialer tu je, macam just bagi je lah dialer tu untuk kita slowkan, kuatkan. Lepas tu macam lagi satu temperature naik ke turun ke kan, macam tu lagi nice lah. Sebab kalau dalam skrin ni walaupun dekat bawah, dia masih mengganggu driver tau. Kali ni dia terbalik pula dengan S70. S70 dia bagi butang physical button untuk aircon, dia tak bagi physical button untuk sunroof. Untuk S50 ni dia terbalik, dia bagi untuk sunroof, dia tak bagi pula untuk aircon. Aduh, bagi je lah dua-dua. Okey, dekat sebelah button aircon ni ada button auto. Okey, button auto ni untuk ni lah, nak bagi full blast aircon lah. Kiranya macam katalah kau baru masuk kereta kan, lepas tu kereta panas, kau tekan je auto, dia akan bagi macam aircon kuat lah. Tapi kau tak boleh, katakanlah sebelum tu kau punya aircon is 2
kan. Lepas tu bila kau dah tekan auto ni, dia pergi 6 atau dia pergi 8. Lepas tu kau nak pergi 2 balik, kau tak boleh tekan balik tau. Patutnya tekanlah balik auto ni, dia akan baliklah ke setting yang asal, setting kita yang kita set sebelum kita tekan auto tu. Tapi sekarang ni tekan auto tak jadi apa-apa. Jadi katalah aircon dah blast sampai 8, kau nak pergi balik 2, kau kena tekan 1, 2, 3, 4, 5, baru sampai 2 balik. Jadi button auto ni memang untuk full blast saja, dia macam tak boleh off tau. Kau nak off button auto ni memang kena pakai screen, kena tekan balik sampailah kau punya desired aircon setting yang awal ni tadi. Masih lagi pasal aircon, banyak pula aku komplain pasal airconnya. Yang ni bukan komplain lah, cuma just for your info, Proton X50 Flagship ni tak ada dual zone climate control. Kau tekan sini, yang ni pun naik. Nampak? So sebenarnya dia ada single zone climate control saja, tapi screen ni je yang menampakkan macam dua, macam wayang-wayang gitulah. Padahal ada satu je. Macam tak perlu kot sampai dua kan. Bila first time aku dapat kereta ni, aku tengok belah kanan ni is the gear. Okay, D and R. Okay, this is the gear. Yang ni apa? Okay, yang ni signal. Signal Proton standard lah belah kiri. Lepas tu ada wiper juga. Yang ni wiper depan, yang ni wiper belakang kan. Yang ni pun macam one touch wiper function lah, dengan air sekali kan. Lepas tu aku jam. Macam mana nak buka lampu ni? Aku cari kat bawah, kat mana semua kan. Cari tak ada langsung button lampu kan. Rupanya lampu dekat sini man. Dekat sini. Nampak ni off, position light, low beam, auto light. And disebabkan dia dalam screen, memang kita buat auto je lah. So auto senang, bila masuk terowong dia on sendiri, malam on sendiri, hujan on sendiri, dalam parking lot dia on sendiri. Jadi senang, biarkan auto je, tak payah usik dah. Satu benda yang aku tak apa suka pasal X50 Flagship ni, dia punya rupa dah cantik, very minimalistic, very modern, soft touch, apa benda semua kan. Tapi dari segi practicality, dia punya cubby spaces tu agak limited tau. Tengok macam ni kan, dia punya tempat letak cawan pun pada aku still agak kecil. Dua cawan kopi macam gini pun kena letak sengit-bengit. Lepas tu loose item macam kaki, aku tak tahu nak letak kat mana. Kat mana aku nak letak kat mana? Kena letak kat sini je. Dia tak ada tempat nak letak. Loose items tak ada tempat nak letak barang. Dekat sini pun tak ada box. Aku memang suka kalau ada box dekat belah kanan, belah bawah ni, sebab boleh letak kau punya smart tag. Lagi satu botol. Macam aku punya ni botol aku 1.2 liter. Tak ada tempat nak letak. Kau tak boleh letak dekat tepi. Dekat tepi ni tak muat. Kalau S70 memang muat. S70 punya cubby space memang bagus. Kau boleh letak dekat tepi. Even S70 botol boleh letak dekat sini. Ni tak boleh. Sini tak boleh letak botol. Botol ni tak boleh letak dekat tepi. Lepas tu kau boleh letak dekat sini sahaja. Tapi ini pun kena ada angle dia tau. Kalau angle macam ni tak boleh. So kau kena macam gini sikit kan, baru kau boleh tutup. Tu pun macam tak rapat, kena adjust lagi. Adjust, baru kau boleh tutup rapat. Cantik je lebih, tapi dia tak praktikal pun sebenarnya. Lagi satu yang aku agak kecewa is the seat. Sebab dia masih pakai seat yang sama dengan X50 lama. Seat ni dia agak pendek tau. Jadi mungkin ramai orang tak ada masalah, tapi untuk orang tinggi macam aku 185 cm, dia tak cukup thigh support tau. Jadi bila aku drive long distance apa semua kan, dia akan cepat rasa penat sikit lah, sebab dia tak ada thigh support yang mencukupi. Seat dia memang pendek, aku tak suka. Untuk korang yang ada magnetic phone holder ni, ada berita tak baik sikit lah. Sebab untuk S50 Flagship ni aku tak tahu nak letak dekat mana. Sebab kalau letak kat sini kan, pada aku memang aku nak letak dekat sini lah, sebab yang ni yang paling ideal lah untuk tangan aku. Tapi dia punya surface ni kalau kau tengok, dia tak rata tau. Dia ada macam naik, lepas tu dia macam tu. Dia ada macam melekuk. Jadi bila melekuk kau letak kan, dia belakang ni dia tak melekat tau. Aku dah try ada hari tu, aku letak phone nanti lama-lama dia jatuh. So dekat sini memang tak boleh letak. So kau nak letak dekat mana? Nak reverse sikit tak boleh sebab ada benda Allah ni. Nak letak dekat sini dah macam jauh sangat lah pula. Lepas tu nanti kalau letak phone dia macam mengganggu cermin ni. So kau nak letak mana? Tak tahu nak letak mana. Nak letak kat sini pun tak boleh. Takkan kau nak letak dekat skrin, macam pelik juga. Jadi benda ni aku memang tak dapat nak utilize langsung aku punya Ugreen magnetic phone holder ni.
So aku tak sabar nak pakai aku punya Saga semula. Aku tak pasti kereta Walin macam mana, tapi aku punya seatbelt ni whenever aku buka kan, dia selalu yang ni tak sangkut, tapi selalunya bila aku lepas je, nampak dia akan sangkut macam tu. So bila sangkut macam ni, nak tarik dia akan bergarit dengan benda ni, lepas tu akan calar. X50 baru ni kan, kadang-kadang, bukan kadang-kadang lah, macam selalu juga dia macam susah nak tutup tau, susah nak ketat. Ni standard lah, tolak macam ni, nampak? Tak ketat. Padahal dia macam kena bagi force sikit. Dia kena tutup ketat sikit. Kalau kau macam tutup biasa-biasa macam ni, memang tak ketat. Aku tak tahu sama ada ni unit ni saja atau memang X50 punya problem ni. Tapi memang tak best. Sebab setiap kali nak tutup, kena make sure kau tolak kau kuat, baru dia betul-betul rapat. Itu dia geng, review penuh X50 flagship tahun 2025 daripada aku. In conclusion, aku rasa kereta ni memang sangat-sangat berbaloi untuk korang beli dengan harga RM113,300. Setiap sen yang korang spend untuk X50 flagship 2025 ni memang akan rasa sangat-sangat berbaloi untuk 9 tahun akan datang. Sebab apa? Sebab dia sangat-sangat lengkap dengan ciri-ciri moden, dengan look yang sporty, dengan advanced driver assistance system yang sangat-sangat advance. Jadi X50 flagship tahun 2025 memang berbaloi untuk korang dapatkan hari ini. I'll see you guys in the next one. Bye-bye. Guys, sorry lah. Aku punya YouTube channel ni kejap ada video travel, kejap ada video kereta. So macam dah cecamar rebah, dia macam all over the place. Sorry sangat-sangat. Aku pun tak tahu sebenarnya direction YouTube channel aku ni. Bila aku suka travel, so bila aku buat video travel, tak banyak view. Bila aku buat video kereta, banyak pula view. So aku try lah buat lebih video kereta kot. Kalau itu yang korang suka, so cuba korang komen sikit kat bawah.